Sekarang kita berada di Seri Kembangan di lobi kita ni. Mesin kita yang baru ni, mesin yang lebih canggih, yang ada skrin, lebih wangi, lebih menarik. So kita nak jemput owner lobi kita ni. So bos. Okey. Salam kenal bos. Okey, bos. Sama nama bos? Nama saya Noah. Noah. So bos Noah ni lah toki pada lobi kita ni, owner ni. So bos Noah ada berapa lobi kita ni? Alhamdulillah kita sekarang sudah berasi nak masuk nombor 4 bos. Nombor 4. Alhamdulillah. Ini cawangan kita yang ketiga. So kita akan start renovation nombor 4 lah di mana tu? Di berhampiran ni 5 minit dari sini. Okey. Bos Noah dia ada 2 mesin. Lebih canggih dengan ada skrin ni apa semua, sebab dia nak tarik ramai orang untuk tertarik datang ke lobi dia. Ini salah satu inisiatif untuk peniaga-peniaga nak tarik ramai pelanggan. So bos, ni dekat kawasan mana ni? Kita sekarang ni lobi kita ni? Kita berada di Keluaran Senang Trademark dan belakang pasar Bonong Selangor di Putra Permai. Kita ada surau Nurul dekat belakang ni dan juga dekat Warisan Ambor dekat restoran di ujung. Trademark kita memang Cucuk Senang. Belakang pasar Bonong Selangor memang kedai kita kat sini lah. Memang depan ni memang heavy use lah. Jalan-jalan kita memang banyak kereta lah. InsyaAllah dengan ekonomi yang semakin semakin mencabar ni. So dengan produk sabun Naura Bloom ni sama-sama kita membantu usahawan Mitra lah, insyaAllah. Betul. So sebenarnya banyak manfaat untuk semua orang pasal kita jual dengan harga yang lebih rendah. Dekat sini dengan RM1 pun kita dah boleh beli sabun liquid ni. So semua mampu untuk manfaat untuk orang-orang sekitar sini. So ramai-ramai kat sini support lobi kita ni. Usahawan Melayu kita kat sini senang. Ada makan dekat, semua dekat. Yang berada di Seri Kembangan, betul? Pada yang mana pada Pasar Borong Selangor yang berdekatan kat sini, bolehlah ramai-ramai datang ke lobi kita. Assalamualaikum, kita jumpa di lobi lagi satu. Zas.